Kita kalau banyak sangat mengadu ke orang hal kita itu ini hal hati kita, lama-lama kita dah tak mengadu ke Allah lah, kita nak cari orang. Orang kafir dia suka buat status ke apa semua, itu hal dia. Tapi kita, hal-hal dalaman kita sembunyi, jangan cerita ke orang, biar orang tak tahu sangat hal kehidupan kita, hal keluarga kita orang tak tahu sangat. Orang nampak kita okey-okey saja. Tapi kita tak ada masalah, Allah tahu. Mengadu pada Allah SWT. Menangis dengan dia. Dia buat itu untuk kita menangis dengan dia, bukan untuk kita menangis dengan status tu. Bukan untuk kita menangis perhatian orang tu. Bolehlah kita nak perhatian atau nak, tapi orang tu orang yang boleh bagi nasihat lah. Bukan umum macam tu semua orang tahu. Rujuk macam tu ustaz, rujuk orang soleh, boleh lah. Bagi tahu kat dia. Tapi bukanlah status yang ratus orang akan membacanya. Kadang-kadang sampai kita memburukkan suami kita, memburukkan bini kita, memburukkan anak kita, memburukkan orang tu. Buat status kita tu. Orang tu lah, suami dapat panggil apa pula dah, bini dapat panggil apa pula dah, dia dapat status pasal bini dah ni. Mau tu. Apa Allah tak ada lah. Dia cari status tu Tuhan ke apa ke? Buat dia boleh selesai masalah ke WhatsApp tu, TikTok tu apa semua. Duduk dengan Tuhan.